So, Assalamualaikum dan selamat petang. Sekarang pukul 5.15. So, sekarang ni aku casting haruan dengan member-member aku. Jadi, petang ni aku dalam misi untuk menghanyirkan katak terbaru daripada Seahawk. Boleh tengok katak ni. So, Seahawk telah mengeluarkan katak terbaru. Okay, tengok design dia memang cantik. Dan hari ni misi aku adalah untuk menghanyirkan katak terbaru ni. Aku dah lupa nama dia. Katak apa nama ni aku lupa. Nanti aku tulis dekat dalam video ni, okay? So sekarang cuaca agak mencemburi aku. Aku sampai-sampai dah dalam keadaan guruh. So harap dapat strike dan menghanyirkan katak aku ni, okay? Jom kita casting. Alhamdulillah. Oh, tak kena. Kecil. Sampai depan ni. Sampai depan ni dah timbul. Bodoh. Dia timbul. Dia ikut. Tak ada kecil. Wuih, kilat. Oh, fish on. Oh, Alhamdulillah. Ini hal lain. Strike yang pertama menggunakan. Ni bongok Strike yang pertama menggunakan soft rock daripada Seahawk Aku dah lupa nama orang, tapi soft rock daripada Seahawk yang terbaru. Mantap tu. Terbaik. Tak kena. Fish on. Kilat. Alhamdulillah. Strike yang kedua masih lagi menggunakan soft rock daripada Seahawk. Aku dah lupa nama dia, tapi soft rock daripada Seahawk yang terbaru Telan habis bro. Tengok. Mantap Baik, soft rock daripada Seahawk. Mencakuk. Good size Size idaman untuk petang ni. Mantap. Fish on. Lemak. Telan habis. Start yang ketiga untuk petang ni. Alhamdulillah. Masih lagi menggunakan soft rock daripada Seahawk. So, pendek kata, setelah strike 3 kali berturut-turut untuk petang ni, so lulus. Soft rock color putih ni. Dah lupa lah nama dia. Nanti aku tulis lah kat description. Nampak? Ya.
Itu lah. Tak lekat. Cukuplah video hari ni. Sekarang dah pukul 7-8 minit. Tengok 7-8 minit. Jadi misi aku untuk menghanyarkan katak terbaru daripada Seahawk berjaya. Strike 3 ekor. Hat-trick untuk seekor katak ni. Katak apa aku dah lupa nama. Nanti apa tengoklah kat video ni. Aku ada tulis nama dekat bawah. Okay. So kalau apa berminat dengan katak ni, apa tengoklah kat link description. Okay. Jadi salam strike. Kita jumpa lagi lah dalam video.